Bangun sahur lewat lepas masuk waktu imsak. Adakah boleh makan lagi? Boleh. Dah kata tak boleh makan dah. Masuk waktu subuh. Waktu ada dua. Waktu imsak, waktu subuh. Okey. Kalau subuh pukul 6, pukul apa imsak? Sila jawab. Kalau pukul 6 subuh, waktu subuh, imsak berapa? 5.50. 10 minit sebelum waktu subuh. Faham lagi? Okey. Kalau subuh 6.10, waktu imsak? Alah bala tunggu. Pukul 6 lah. 10 minit. Faham? Okey. Kalau dia cakap, okay, sekarang masuk waktu imsak bagi kawasan Kuala Terengganu, Kuala Ibai, Seberang Takir dan seumpamanya. Okey. Maka boleh makan lagi. Sunat berhenti. Bukan wajib berhenti. Sunat berhenti. Bila wajib berhenti? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu subuh. Waktu imsak dengan subuh 10 minit. Faham? Apa tujuannya? Orang yang sudah makan, berhentilah makan kalau sudah imsak. Kalau orang yang sedang makan, jangan cepat-cepat berhenti. Kalau orang yang belum makan, cepat-cepatlah makan. Kerana ada 10 minit lagi. Itu maksudnya. Bukan waktu imsak, wajib berhenti. Sunat berhenti bagi yang sudah makan. Okey, yang belum makan, segerakan makan. Supaya jangan datang waktu subuh. Okey, kita ramal subuh tu sikit-sikit. Allahu Akbar. Sikit-sikit. Faham? Batal puasa dia balik awal. Tapi orang tak tahu. Betul tak? Orang buka, dia buka je. Padahal batal dah.